Dan lelaki yang sama juga, kalau dia pergi kerja, dia pekerja. Bila bos dia bagi arahan, dia marah bos dia sebab kenapa arah-arah dia sedangkan dia pekerja. Terima kasih motivasi bang, dulu pun saya loser. Bagus. Awak macam ni bagus dik. Tapi tak ramai orang macam awak. Ada orang, khususnya lelaki, dia tak ada achievement. Dekat sekolah, pencapaian dia paling tinggi adalah mewakili sekolah dalam pertandingan menguli plastisin. Itu pun dia adalah simpanan. Kau bayangkan, uli plastisin pun dia simpanan. Nampak? Tak ada achievement. Bila ambil exam daripada UPSR, PMR, PTPTN sampai SPM, tak ada A langsung. Okay? Tak ada achievement. Bila kerja, pemalas, datang kerja lambat. So bila dijumpa orang macam saya ni, saya bagi tahu dia marah saya balik. Faham tak? So bila kita bagi tahu, saya faham. Katalah kau loser. Kita bagi tahu ni supaya kau melawan. Tapi jangan salah musuh. Bukan lawan balik orang yang sukses. Kau faham tak? Ramai orang dia salah musuh. Ada orang komen, tag saya, ini semua Azzi Walter lah yang ajar budak ni. Kenapa? Lelaki macam ni adalah loser. Dia hidup dengan victim mindset. Saya bagi contoh. Bila orang lain buat sesuatu, dia cuba cari siapa punya salah. Salah Azzi Walter. Lelaki yang sama, bila anak dia benak kepala otak, masuk exam, dapat soalan, dia jawab sebab boleh dik. Lelaki yang sama juga akan salahkan Azzi Walter. Dan lelaki yang sama juga, kalau dia pergi kerja, dia pekerja. Bila bos dia bagi arahan, dia marah bos dia sebab kenapa arah-arah dia sedangkan dia pekerja. Esok bila kerajaan pun dia marah, semua benda dia marah. This kind of people. Kau faham? Sampai terperosok 7 kerat bumi sekalipun, dia memang jahanam hidup dia. Dia langsung tak pernah salahkan diri dia. Kau faham? Esok dia ada pasangan pun salah bini dia. Kalau dia ada laki, salah laki dia. Sepanjang hidup salahkan orang. Tapi untuk dia betulkan diri dia, tak nak. Kalau orang bagi advice, dia marah balik siapa yang bagi advice tu.